Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita sambung membicarakan lagi satu bentuk pemikiran, iaitu ini orang lelaki sukalah, orang perempuan dia tak apa suka sikit, iaitu masalah poligami. Masalah poligami. Apa dia? Suka tapi tak mampu. Tan Sri ada sembang bulan lepas masalah poligami. Masalah poligami dalam Islam. Ada satu benda saya baca tu pasal isteri ni. Dia cerita tu, dia kata su'ila a'rabiyun an hal ibnihi. Seorang Arab Badawi ditanya tentang hal keadaan anak lelaki dia. Macam mana anak lelaki dia ni, Maka Arab Badawi tu, ini bahasa, kita nak tengok bahasa. Arab Badawi tu jawab, hayyun yurzaku. Hayyun yurzaku, hidup, anak lelaki itu hidup, yurzaku, diberi rezeki. Hayyun yurzaku, hayyun hiduplah, hayat kan, sifat Allah tu hayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyu kan, hayyu hidup. Anak lelaki dia tu hayyun hidup, yurzaku diberi rezeki. Kemudian Arab ni ditanya lagi, an hali zaujatihi. Orang tanya lagi Arab Badawi ni hal isteri dia pula. Isteri dia ni anak untuk isteri dia jawab, kalau lelaki hayyun, kalau perempuan hayyatun. Perempuan kan dalam bahasa Arab dia ada ta kan, hayyun, hayyatun. Mudarrisatun kan, guru lelaki mudarrisun, guru perempuan mudarrisatun. Talibun, pelajar lelaki, talibatun, pelajar perempuan. Jadi hayyun hidup lelaki kan, bahasa ni. Hayyatun, isteri dia hayyatun tas'a. Hiduplah. Ini salah satu maknanya, orang faham zahir hidup. Hayyatun, isteri dia hidup, sedang berusaha, tas'a. Tapi ada satu lagi makna. Hayyatun ni maknanya ular. Hayyatun dalam bahasa Arab maknanya ular. Macam mana isteri kamu? Arab ni kata hayyatun, ular. Isteri itu ular, tas'a, yang sedang menjalar. Salah satu gimana? Bahasa jangan marah, tajam ni bahasa begini. Kan, hayyun hidup, hayyatun macam hidup. Tapi kalau kita buka kamus tu, hayyatun maknanya ular. Maknanya ular.
Dia nak puji isteri dia ke dia nak marah kat isteri dia? Perali. Ada bahasa baik. Dalam pemikiran liberal ni, kita tengok muka surat 68 69. Dalam pemikiran liberal tidak ada poligami. Tidak ada poligami. Maka liberal menyatakan bahawa perkahwinan sebenar dalam Islam ialah monogami, iaitu satu isteri sahaja. Liberal dia punya konsep ialah, nak faham liberal, tidak ada poligami, dia monogami, satu saja. Satu, poligami tidak ada, tolak. Tidak ada dalam Islam menurut pemikiran liberal. Jadi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya poligami. Masa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in adanya poligami. Tetapi orang yang berfikiran liberal menolak poligami, hanya menerima monogami, satu isteri sahaja. Maka dalam pemikiran liberal, poligami yang diamalkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga zaman sahabat, hanya dibenarkan pada zaman awal Islam untuk memujuk masyarakat Arab menganut agama Islam. Paman mereka sekadar tu saja. Kerana apa? Kerana pada zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada had, bilangan bagi lelaki untuk berkahwin dengan seberapa banyak wanita. Maka diceritakan di dalam riwayat bagaimana seorang sahabat, Al-Aqra' ibnu Habis radhiyallahu anhu, Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bagi tahu dia mempunyai 10 orang isteri. Kalau tak silap Al-Aqra' ibnu Habis, bagi tahu ada 10 orang isteri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dia kekalkan 4 orang sahaja, yang lain tu kena ceraikan. Limit. Jadi bagi liberal, poligami itu nak pujuk je, nak pujuk supaya terima Islam ataupun kekal dalam Islam. Bayangkan kalau daripada 10 kena tinggalkan 9, tinggal seorang, lari tak? Lari pada Islam, baik pun tak Islam, kan? Jadi daripada 10 tinggal 4, 6 ceraikan, tinggalkan. Okeylah, munasabahlah. Ini cara liberal, cara liberal fikir, nak pujuk masyarakat Arab, sahabat-sahabat tu yang dah Islam kekal dalam Islam, yang belum masuk Islam pun boleh masuk Islam kerana masih lagi ada poligami. Itu antara hujah pemikiran liberal kenapa mereka menolak poligami. Selain daripada itu, dalam pemikiran liberal pula, dia ada pula apa yang kita dah bicara, zina halal. Dia ada zina halal. Ada zina halal, ada zina haram. Jadi kalau dah ada zina yang halal, ni cara liberal, jangan salah faham lah.
Kalau ada zina yang halal, perlu lagi tak kita berpoligami? Perlu atau tidak? Ni pahaman sesat ni, nak cerita pahaman sesat ni. Ni cerita pahaman sesat. Perlu lagi tak? Tak perlu kan? Kita ada zina halal. Zina halal dengan siapa? Dengan pelacur. Kalau haram tu dengan adik-beradik, zina dengan adik-beradik, incest. Kan? Tu jadi zina haram. Tapi kalau bukan dengan adik-beradik, dengan pelacur, bayar kat dia malam ni berapa ringgit, kan? Zina. Tapi dia halal. Itu cara liberal. Jadi kalau dah ada konsep zina halal dalam pemikiran liberal, maka tidak ada keperluan lagi kepada poligami. Itu cara pahaman yang sesat, yang perlu kita waspada. Karena dalam Islam tidak ada zina yang halal, semua zina adalah zina yang haram. Baik. Di sini fahaman liberal ini bertentangan dengan nas Al-Quran. Bertentangan dengan nas Al-Quran yang difahami oleh para ulama. Kita tengok nas Al-Quran dalam suratun Nisa ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim, wanita anak yatim, apabila kamu menikahi mereka, fankihu, maka bernikahlah wahai lelaki, ma tabalakum minan nisa, dengan wanita yang kamu sukai, masna, dua, wasulasa, tiga, waruba'a, empat. Jadi nas ni jelas, walaupun asalnya sebut dengan bimbang anak yatim, tapi itu tidak menjadi asas. Itu cuma sebab nuzul bagi ayat. Yang penting Allah Ta'ala telah memberikan ruang keharusan. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahlah mana-mana wanita yang kamu suka, masna, dua, wasulasa, tiga, waruba'a, empat. Dan menikah ni satu perkara yang senang, Tan Sri, kan? Dia tidak perlu kepada syarat sah nikah ni, dia tak perlu kepada izin mahkamah. Syarat sah. Syarat sah. Dia tak perlu kepada izin mahkamah. Kan? Sebab itu dalam rukun nikah dia tak ada kata kena mahkamah. Dia cuma pentadbiran. Baik, pentadbiran tu kita letak pijak. Kita nak cerita hukum syarak dulu. Hukum syarak pernikahan dia tak perlu kepada keizinan mahkamah. Jadi poligami itu senang je lah. Maknanya bila ada pasangan, kita jumpa dengan ayah dia sebagai wali, kita panggil jiran sebelah rumah, belah kanan sebuah, belah kiri sebuah, ada dua saksi, cukup tak? Cukup dah, kan? Bini tak tahu pun. Ni nak contoh. Makcik agak-agak jaga-jaga. Kan? Dia mudah itu ya. Kan? Yalah mahkamah syariah itu pun penting juga, ada masalah. Itu masalah. Itu cerita lain, tak apalah. Ini nak cerita syarak dulu. Syarak Dia kata mudah tu. Mudahnya pernikahan dari sudut poligami. Jadi yang susah-susah duk lari pergi Thailand tu, kan? Kan? Walhal sini boleh dah, kan? Boleh dah sebenarnya dari sudut syarak sah dah. Maknanya tak jadi haram dah, tak ada dosa dah.
Cuma salah sudut undang-undang je lah. Salah sudut undang-undang, tapi dari sudut dosa tak ada dosa apa dah. Kan? Tak ada dosa apa dah. Itu nak faham syarak kan. Kerana orang tak faham syarak ni, orang tak boleh, tak dapat mahkamah lagi dosa ni. Dah. Cerita lain. Ya, cerita pentadbiran cerita lain. Ya, itu contoh nak faham ya. Tapi pentadbiran pun penting ya. Nak rekod ya. Rekod kalau kahwin tak ada rekod nanti, kalau mati terkejut, isteri baru ni dapat tak harta pusaka? Tak dapat. Pasal tak ada rekod. Kamu kata kamu isteri, mana surat nikah? Kan? Nak bagi harta macam mana? Kan? Jadi pergi mahkamah kata kami tak ada surat nikah. Itu penting. Ya, penting jadi kita jaga dua-dua Kita jaga dari sudut hukum syarak pun kita jaga, dari sudut pentadbiran undang-undang pun kita jaga. Ya, itu untuk kebaikan di dunia dan juga sampai kepada akhirat. Baik, jadi Allah Taala benarkan nikah 2, 3, 4 ya. Poligami ni liberal dia tak bagi langsung. Satu salah Satu lagi pahaman sesat pula. Satu lagi pahaman sesat, dia terjemahkan masna 2, wasulasa 3, waruba'a 4. Jadi total 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Yang ni pun sesat tak? Ini bukan liberal. Ini bukan liberal. Ini pahaman sesat tak? Macam liberal tak? Liberal tak boleh langsung. Tak boleh nikah langsung. Poligami dia tolak. Pahaman sesat tertulis dia lawan liberal, boleh nikah 2, 3, 4. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Boleh menikah sampai 9. Sesat. Ada satu lagi pula, dia terjemahkan masna 2, 2, wasulasa 3, 3, waruba'a 4, 4. Jadi 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 8, 18. Boleh menikah sampai 18. Dia tafsir ayat Quran macam tu. Allah Ta'ala dia kata bagi nikah sampai 18. Pasal masna 2, 2, 4. Wasulasa 3, 3, 6. 10 dah. Waruba'a 4, 4, 8. Jadi 18. Ini pun pahaman yang sesat. Tidak pernah ditafsirkan oleh mana-mana ulama dengan tafsiran yang sebegitu. Jadi kita ada dua. Satu, liberal tak boleh langsung, seolah-olah dia tolak ayat ni, seolah-olah. Satu lagi sesat, dia lebih pula daripada bilangan yang dibenarkan, iaitu 4 sampai tafsir 9 sampai tafsir 18. Jadi nas Al-Quran ini adalah umum kepada keharusan poligami. Ia tidak sekadar harus berpoligami kerana bimbang tidak berlaku adil kepada anak yatim. Awal-awal tu dia sebut anak yatim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Awal-awal tu kalau kamu bimbang tidak berlaku adil. Jadi poligami itu bukan kaitan dengan bimbang tidak berlaku adil, sebagaimana dalam nas di atas tu. Ini sebagaimana nas Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang membenarkan hubungan kelamin suami isteri pada malam hari bulan Ramadan. Hubungan kelamin ayat 187 suratul Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna. Jadi dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut alimallahu annakum
kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Ta'ala tahu kamu akan khianat diri kamu. Maka sekarang ni bersamalah kamu dengan isteri kamu pada malam hari. Jadi adakah keharusan bersama suami isteri malam hari bulan Ramadan kerana takut khianat? Kalau tak takut khianat, tak boleh bersama kah? Dah. Ikut suka kita kan. Malam hari tak ada larangan apa dah. Malam hari. Mana haji tu tak tarawih lah ni? Tak ada, dia lena. Dia lena dia takut khianat diri? Tak, dia tak takut apa. Jadi Allah Ta'ala izin tu sebab asalnya khianat, bimbang khianat. Tapi dah tak ada dah sebab tu. Malam hari tu bebas. Malam hari tu bebas. Jadi maksud saya sama dengan ayat ni. Sebab nuzul ayat ni ada kaitan dengan bimbang zalim kepada anak yatim. Kalau kahwin dengan anak yatim, tak apalah, tak usah kahwin dengan yatim, kahwinlah dengan mana-mana wanita. 2, 3, 4. Ya, adakah kena bimbang dulu dengan kahwin anak yatim ni? Tak ada kaitan dah. Ya, tak ada kaitan. Itu cara nak faham nas Al-Quranul Karim. Baik. Tetapi dalam Islam yang para ulama kita huraikan, walaupun adanya keharusan poligami, tetapi kalau kita larang, kalau kita kawal pun tidak menjadi satu kesalahan juga. Ya. Kalau kita larang, kalau kita kawal pun tidak menjadi satu kesalahan. Ya. Kita bukan mengharamkan. Apa dalil dia? Dalil dia ialah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak membenarkan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma berpoligami selagi mana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha masih hidup. Sayyidina Ali tu banyak orang Minang dah. Tapi Nabi buat perintah umum, Nabi tidak benarkan Sayyidina Ali berkahwin dua selagi mana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha masih hidup. Jadi Nabi haramkan poligami kah? Tak, Nabi tak haramkan. Jadi masa Sayyidatina Fatimah hidup, Sayyidina Ali tak kahwin lagi dah. Hinggalah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia, barulah Sayyidina Ali kahwin lagi. Tak tahulah berapa banyak dia kahwin kan, ada lagi kahwin lepas tu. Pasal Sayyidatina Fatimah sudah meninggal dunia. Kerana apa? Kerana Sayyidatina Fatimah itu bid'atum minni, adalah sebahagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Fatimah tu kecil hati, sedih, dia akan menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah kawal. Rasulullah kawal. Jadi kalau kita sebagai isteri, kita larang suami kita kahwin dua, ada asas tak? Ada asas. Bolehlah, tak ada masalah. Suami kita kata haram, tak haram boleh, nak menikah boleh, tapi tunggu saya mati dulu. Tunggu saya kan Fatimah, abang kan Sayyidina Ali, macam Sayyidina Ali, angkat sikit kan. Abang kan macam Sayyidina Ali, gagah macam Sayyidina Ali. Saya ni macam Fatimah, tunggulah saya mati dulu. Contoh. Pujuk-pujuk gitu, gurau-gurau gitu kan. Kalau dia nak buat juga, dia buat kan. Hilang, tengok mana. Ada mesyuarat dia kata, hak nyai sana. Contoh kan. Kita tak boleh nak ikat dia. Kita pujuk dan sebagainya. Baik. Jadi kita tengok sikit last sikit beza poligami kita kata poligami dengan pelacuran Ambil 2-3 contoh perbezaan kalau pelacuran dia punya asas dia nafsu seks. Tapi kalau poligami nafsu tu ada, tapi dia datang dengan tanggungjawab kan.
Dia nafsu seks ni sehari berapa kali boleh? Sehari 10 kali boleh? Tak lah. Kan? Makin tua ni kan? Penat lah kan? Penat lama dah. Jadi kata-kata poligami ni semata-mata seks. Ya, seks sekejap je. Kan? 15 minit, setengah jam, lepas tu tak mau dah. Kan? Tak mau dah. Kan? Habis yang lebih tu tanggungjawab. Kena bagi nafkah, kena jaga, kena bela, kena bagi kasih sayang. Tapi kalau pelacuran tak ada kasih sayang apa. Setengah jam, sejam dah habis selesai, pakai baju balik. Ingat. So beza pelacuran dengan poligami dalam poligami terhad kepada 4. Pelacuran tak ada. Pelacuran tak ada had. Bebas. Dalam poligami ada komitmen, tanggungjawab suami isteri. Dalam pelacuran tidak ada. Bagi nafkah ada kes cerai tu. Salah satu sebabnya suami tak bagi nafkah, tak bagi duit. Bila tanya tak ada duit, bila tanya tak ada duit. Kerja ada tapi duit tak ada. Kan? Jadi akhirnya suami isteri pun malas dah. Anak pun dah besar dah. Tak cerai lah kot. Kan? Ada tanggungjawab. Jadi Allah Taala lebihkan lelaki itu bima anfaqu min amwalihim. Allah Taala lebihkan lelaki itu dengan tanggungjawab apa yang mereka nafkahkan daripada harta mereka. Kemudian wanita, isteri dalam poligami dia ada hak. Dia isteri. Kan? Kalau kita dapat datuk, isteri pertama panggil datin kan? Isteri kedua datin juga tak? Ada anak tak sama. Sama ya. Kan? Isteri ketiga pun datin juga kan? Ya sama kan? Tak tahulah peraturan, tapi kita kata lebih kurang sama je kot. Kan? Tapi kalau pelacuran, kalau tak kahwin, tak ada lah. Tak dapatlah datin tu. Walaupun pelanggan dia datuk. Kan? Pasal bukan suami dia. Tapi kalau isteri, dia ada apa? Ada hak, ada hak, ada harta pusaka dan sebagainya. Dan begitu juga anak-anak hasil daripada pernikahan tu, walaupun poligami, dia adalah anak yang halal, anak yang benar, anak kandung, anak yang sah. Tapi kalau anak pelacuran tu, itu bukan anak yang sah, adalah anak di luar nikah. Jadi di sini kita ambil jalan tengah. Kita ambil jalan tengah. Kita tidak ikut cara liberal mengharamkan poligami. Kita juga tak ambil cara tafsiran yang sesat, melampau-lampau lebih. Kita ambil jalan tengah, jalan wasati. Kita kata i'tiqad kita poligami adalah disyarakkan, dibenarkan dalam agama. Disyarakkan, dibenarkan, cuma kita kawal sikit. Kita kawal sikit. Kalau lelaki itu ada kemampuan, boleh berlaku adil apa semua, silakan. Kalau lelaki itu tidak ada kemampuan, tidak boleh berlaku adil, tak perlulah. Ada kawalan. Itu kita ambil jalan tengah. Kita tak buka ruang. Kalau tidak, lelaki ni kahwin. Lepas kahwin 2 bulan, cerai. Kahwin perempuan lain pula, cerai. Maknanya setahun sampai 10 kali dia boleh menikah ke? Kan? Tak ada kawalan. Tak cantik ke? Kan? Dia merosakkan nama Islam. Kan? Kita kawal. Itu yang perlu kita ambil jalan kesederhanaan supaya kita tidak terjebak dengan fahaman yang salah, dengan pemikiran yang salah.
Moga-moga Allah jaga pahaman kita, i'tiqad kita daripada pahaman yang salah. Sekadar itu untuk pagi ini, wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha